Dalam proses recording. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita nak belajar satu permainan kuis daripada muka surat 1 hingga 9. Okey, kalau awak tengok dekat sini, saya masuk Z quiz, saya share. Okey, jadi saya tengok semua ramai dah bersedia. Okey, saya masuk kat Z quiz ni, saya tekan start ni. Okey, nampak 35 orang. Okey, tak apalah. Kalau siapa yang tak boleh tu, tak ada masalah. Nanti kita akan fikir macam mana nak buat. Okey, so jadi saya nak enter macam mana? Saya pun tak ada lah. Sepatutnya ada. Jadi hilang. Okey. Okey. Saya nak start game ni. Okey. Ni avatar saya silap ni. Tak apalah. Malas fikir. Nanti kita fikir tengok. Alright, okey. Jadi mana pula hilang tadi? Sekejap. Okey, baik. Saya pakai handphone lah senang. Susah sikit ni. Okey. Mungkin saya kontrol kat ni device peranti ni. Jadi dia lain sikit lah. Faham? Okey, Z quiz. Saya masuk quiz sekarang. Okey, semua dah sedia. Okey, kejap Okey, lepas tu tadi saya dah masuk my quizzes. Okey, saya nak pergi quiz RBT. Okey, Mechatronic. Okey, Mechatronic. Siapa lagi nak masuk pula? Ni kalau main lambat-lambat je ni memang pening lah. Okey, so okey lah, tak payah rongak lah. Baik, mana dia? Okey, ada yang nak masuk pula. Siapa tu? Sekejap. Okey, buka balik. Okey, admit. Baik, dah cukup. Lepas kita tak layan lah. Tak ada masa dah. Okey, sebab kita nak habis masa. Okey, baik. So, saya akan start kelas report, menu, semua okey. Okey, retake quiz, show ranking, avatar semua close. Okey, start limit, freeze mode. Aktif. So saya freeze mode. Okay, sorry cikgu gelak. Ada orang lompat lagi. Cukup jangan lompat. Sabar. Okey, itu kaedah saya nak freeze mode. Okey, supaya awak akan ikut follow semi instruction. Okey, so saya akan lepaskan awak. Siapa lompat saya tak akan freeze. Jangan lompat. Siapa tu nama dia? Okey, baik. Tu saya cikgu. Okey. Apa yang waiting ni? Okey, baik. Siapa yang solving? Oh, ada yang dah start dah, pandai kau. Okey, lah ni. Okey, saya akan mulakan. Sekejap, saya nak unfreeze mode. Okey, saya tak freeze mode awak. Okey, deaktif. Okey, awak dah boleh pecah sekarang dalam 3 saat. 1. Okey. Baik. Okey, sekarang cuba awak bergerak ke bawah, bergerak. Okey. Saya nak awak bergerak, cari jalan. Cari jalan keluar, cari soalan. Bergerak. Okey. Jangan berkumpul kat sini. Cari cahaya dia. Bergerak ke lampu hijau ke apa, terjun ke terjun ke laut. Semua terjun ke laut. Terjun ke laut. Okey, terjun ke laut. Ada yang tengah dah jawab soalan dah. Terjun ke laut. Okey, terjun ke laut, jawab soalan. Jumpa soalan je jawab. Okey, Amani, Fazli 3 UKM, Nanish, Amshar. Okey, bergerak. Okey. Saya tengah duk rekod ni. Okey. Cuba selesaikan masalah. Okey. Cuba selesaikan masalah. Cari awak punya oksigen awak apa semua. Okey. Amani, Amshar, Unicorn. Ni mesti tak ada ni ataupun pergi minum ke apa tu. Solat tu. Okey, ada 40 orang. Cuba pecahkan setiap kunci-kunci awak jumpa. Okey, Syed, gerak. Masuk terjun dalam laut. Okey, jumpa soalan jawab. Saya tak jawab, saya akan berenang je. Okey. Kita buat freestyle ni. Cepat kumpul, cuba jawab soalan. Bagus. Ada yang dah berenang, jawab soalan, check tengok apa jawapan dia. Okey. Bergerak. Okey, baik. Teruskan bergerak. Okey, berenang, menyelam, pergi ke atas, dapat cari jawapan. Ada lebih kurang 14 soalan. Okey, ada 14 soalan yang awak kena sudahkan. Cuba cari.
Okay, saya nampak ada yang tengah duduk nafas kat oksigen Q2 tu. Okay. Okay, gerak. Okay. Gerak. Salah pun tak apa, tak ada masalah. Okay, kita belajar. Okay, kita belajar. Okay, saya pun unicorn saya tau. Okay, baik. Belajar. Alicia, ada masalah Alicia? Pergi UKM? Kenapa tak kau? Tak cukup oksigen ke? Okay, ambil auto. Tak apa, salah pun tak apa. Tak ada masalah. Okay, cuba. Nafas, cari jawapan. Okay. Ni kita dah belajar selama 9 muka surat. Mesti dia jawabnya. Okay. Okay. Baik. Teruskan. Uish, laju tu. Macam mana Koyum tak pakai alat selam ni pernah? Bahaya ni. Oi, siapa ni? Okey. Dia boleh pakai tanpa, ni bahaya ni. Siapa ni Mamat ni? Dia tak pakai alat selam. Okey. Baik, teruskan. Aziz, Hanif, teruskan jawab soalan. Okey, cari jalan keluar. Dia gelap sikit kan? Okey ni. Cari jalan keluar. Mana nak keluar ni? Dia mencabar sikit ni. Naik ke bawah. Dia freestyle. Ikut arah arrow tu. Itu okay. Jawab tu, cuba cari kat mana lagi soalan yang tinggal ada. Okay. Okay, sini jawapan. Link terus. Besar dah berenang dah. Oh, tu dia. Ada orang dah habis dah. Oh. Tapi kalau dah habis, okey. Tahniah Amar nombor 2. Siapa nombor 1? Tak nampak pula. Okey. Okey. Nombor 1 tak nampak. Teruskan. Beberapa minit ni. Nombor 1 dah hilang. Okey. Kalau saya tengok my score kat sini, memang nampak lah. Ada orang tentang King, voice yang dah pergi. Hai Koyum, Umar. Okey, ada 10 orang yang cuba, ada 12 orang yang dah menyelesaikan. Okey, tahniah. Yang tak boleh teruskan. Oh, Syifa nombor 1. Okey, terbaik. Mungkin awak lambat, mungkin poin awak tinggi. Okey. Okey, awak boleh cuba cari jawapan lagi. Okey, teruskan. Apa sampai ini tak ada masalah. Saya cuba je. Okey. Baik, tak apa, siapa yang tak boleh masuk tak ada masalah. Nanti kita akan buat yang lain. Ini sebagai percubaan sebab dia tak biasa masuk dan sebagainya kan. Okey. Baik. Kalau siapa yang sudah minta naik ke atas, siapa yang dah naik ke atas, yang ni adalah dia punya ni lah, trigger F. Awak akan cakap, awak tekan F ni, dia akan cakap lah, okay, dia nak masuk, okay, tekan nak masuk, okay. Lepas tu dia akan kata lah, are you lost in fantasy cave during lab, okay. Lepas tu dia cuba sembang dengan awak, okay. Lepas tu dia pergi masuk ke bahagian-bahagian ni. Lepas tu bila kamu dah selesai, kamu kena jalan keluar. Okay, tu masuk dia lah. Okay, alright. Baik. So, siapa dah sudah di atas dalam masa 2 minit,
Okay, sebenarnya saya ada timer tapi saya tak buat timer Okay. Timer tu lebih senang lah nak tahu orang nak masuk. Okay, tak apa. Pukul 8.30 lah. Okay, teruskan. Okay, teruskan dengan pencarian awak. Pencarian untuk ni. Okay, aku nak set. Okay, baik. Okay, ada yang masih cari jawapan lagi tak? Okay, tak apa, nanti saya akan buat untuk pelibatan yang tak boleh masuk tu. InsyaAllah nanti kita akan buat lagi dan lagi lah untuk akan semua boleh masuk. Okay. Alhamdulillah lah, tak apa. Kalau macam ni pun cantik lah. Assalamualaikum rahmat. Okay. Baik, okay. Baik. Tak apa. Nak stop game tak? Okay, boleh saya stop game? Dia nak freeze ni. Okay, baik. Okay. Good, So, saya freeze semua dalam kiraan okay, baik. Learning report. Okay, saya jumpa dah. Okay, saya confirm. Okay, ada student yang menjawab. Salam. Benar lagi. Okey, baik. Okay dah, cukup. Jangan bergerak. Tak dengar cakap. Sabar, jangan bergerak. Sangat, okey? Tak apa, bergerak. Oh, bergerak kan? Tak ikut arahan lah, rotan awak saya. Baik, okey. Dengar, cukup dah. Baik, saya buka balik. Okey, alright. Baik, anak semua. Ini adalah game Korea. Nak untuk sound sekejap. Sini. Sekejap. Sound dia. Press the sound. Okey, baik. Dah slow sikit dah. Baik, ini adalah satu game yang mana dipanggil satu gamifikasi untuk murid-murid supaya boleh berhibur sambil main game, sambil belajar. Okay, so sebenarnya cikgu tadi, cikgu ambil 9 page, cikgu ambil gambar, cikgu PDF kan. Lepas cikgu PDF kan, lepas tu kamu main. Lepas kamu main, kamu akan berusaha untuk berlumba-lumba mencari siapa yang dapat pertama, kedua kan. Jadi pembelajaran ini tidak membosankan. Cikgu kena ubah dah sebab awak dah masuk generasi alpha, generasi apa, memang best. Okay, tapi yang tak bestnya saya kena bayar duit lah. Tiap-tiap bulan saya kena bayar RM48. Setahun hampir 500. Tak apalah, saya raikan awak. Okay, saya raikan awak. Jadi insyaAllah lepas kita belajar 2 minggu sekali, 3 minggu. Okay, dan saya pun set soalan ini, soalan yang susah sikit, reasonable. Okay, saya set soalan ni susah sikit. Kalau tengok tab saya ni, okay, sekejap saya stop sharing. Okay, kalau awak tengok dekat sini pun saya punya quiz tu pun, okay, saya share balik window. Okay, kat mana? Z quiz, mana Z quiz? Tak keluar. Okay. Masih lagi main, tak apalah. Okay, baik. Okay, kalau saya buat kat situ memang buat dia boleh buat macam-macam game. Okay, tak apa. Ini kali pertama, nanti learning report tu saya akan hantar, saya akan tengok. Okay, lain kali saya akan minta tolong cikgu cikgu ICT untuk melihat keberkesanan awak main. Okay, so insyaAllah tak apa yang baru masuk tu nanti kita main lain kali insyaAllah. Okay, kesian kat awak. Okay lah, kita main tu game lagi lah. Semua okay ke?
Semua nak sambung ke ataupun nak? Ada yang tuition tak apa, boleh tinggalkan saya. Siapa yang nak teruskan, okay, saya akan buat satu game lagi. Okay. Baik, game ni pelik sikit sebab saya akan buat dalam bahasa Inggeris. Tadi isteri cikgu, okay, tadi isteri cikgu satu game lagi. Baiklah. In English. Okay, tadi isteri cikgu buat sesi English dengan murid-murid dia. Okay, sekejap saya nak PDF kan dia. Okay, sekejap ya. Saya nak PDF kan dia. Baik, siapa nak stay boleh stay. Siapa nak rasa nak pergi tuition silakan, tak ada masalah. Okay, sebab sebelum Isyak saya nak masuk ke Isyak ni. Okay. Baik, okay, so ni payah sikit. Tak apalah, ni kita sikit, kita tunggu lama. Okay, kita main game yang baru. Okay, kita main game yang baru. Sekejap, saya akan bagi kod dia. Okay, saya tamatkan. Semua nak main ya. Okay, baik. Okay. Okay, sekejap. Okay, so permainan baru saya tadi sekejap Z-Quiz. Okay, Z-Quiz masuk dengan loading sekejap. Baik, okay. Okay, lepas tu kita tukar. Apa kata kita buat soalan yang sama tapi game yang lain. Saya cuba tengok asal boleh kot. Kalau saya tukar new map update. Okay, kita buat apa? Tadi undersea kita pergi ke ice. Kita skating. Terbaik lah. Kita skating sama-sama. Baik. Okay. Okay, cantik. Boleh masuk? Cuba masuk. Sabar, jangan jalan. Okay, sabar. Korang ni, aku freeze-kan korang tak dengar cakap. Sekejap. Freeze korang baru korang akan stop. Kan? Baik, okay. Baik. Okay, siapa nak saya akan share kod ni. Kod yang sama juga. Masuk dekat QR code. Okay, QR code. Saya share sekarang dekat link. Saya hantar kat Telegram dulu. Okay, siapa dah terhilang boleh masuk. RBT 3 UTM saya dah hantar link tu, boleh masuk. Okay, siapa yang dekat Telegram save sekejap dia, saya hantar lagi. Sama juga saya tukar game dia. Okay, saya tukar game dia. Okay, baik, sekejap. Masuk Telegram. Okay, sama Telegram, lepas tu copy. Macam mana nak copy tak boleh copy Okay, ni senang copy. Okay, masuk dekat belah ni. Okay, saya masuk kat chat sekarang. Okay, tak apa, tak ada masalah. Okay, tekan quiz tu, masuk semua. Okay, masuk DZ quiz. Okay, masuk DZ quiz. Saya tengah tunggu awak. Okay, baik. Siapa yang dah boleh bergerak. Sekejap saya nak on kan kalau semua dah bersedia. Right. Okay, saya ada 2 gadget ni. Dia tengah buka ni. Okay. Okay, boleh jawab soalan yang sama juga tapi game yang berlainan. Okay, teruskan. Okay, teruskan skip skating. Okay, macam nak buat? Gerak, masuk lampu hijau. Masuk skating. Okay, daripada berapa saat gerak. Cuba jawab soalan. Okay, gerak 23 orang. Gerak. Soalan yang sama je. Okay, soalan yang sama, tak ada soalan yang lain. Okay, soalan yang sama je. Teruskan. Dia kalau tak boleh jawab, tak lepas. Ni lain pula game dia. Tadi kalau game tu, soalan betul ke salah, kena jawab. Tapi ni kalau tak jawab, tak lepas.
Okay. Okay, come on, let's go quickly. Okay, saya nampak ramai, saya tak jawab sebab saya tak nak. Okay, terus menjawab. Denny Syamsyah kenapa bersangkut? Irina kenapa sangkut? Tak apa. Cuba jawab lagi. Jawab sampai betul lepas. Okey, yang lain ini kenapa ni? Berlari-lari masih ikut saya semua ni. Jom ikut saya ikut saya. Jom. Allah sesat kan. Mai sini jawab soalan. Mai siapa sesat lagi? Okey. Aduh, siapa sesat? Ni siapa ni? Tidur ke? Assalamualaikum. Ni cikgu besar. Jom. Ikut. Kau lari mana? Sini kau. Mai. Ikut ni. Jalan jawab soalan. Jawablah betul ke salah. Oh ni Z quiz. Oh hilap. Dah azan dah. Okay, baik. Z quiz ni sebagai soalan untuk saya tak set tadi. Okay, saya buat Z quiz. Bolehlah jawab soalan bagi betul. Cuba jawab bagi betul. Okay, siapa ada ketinggalan? Okay. Ni siapa ni? Afrina. Jom Afrina. Afrina, kau tidur ke? Jom ikut cikgu. Jom ikut. Hilang pula Afrina. Okey, tak apalah. Nampak macam pening kan. Okey, mai saya nak tolong awak Sat. Saya tolong. Oh tak boleh tadi boleh. Saya tolong hantar awak ke teleport ke tempat lain. Boleh teleport. Okey. Complete. Oh, dah complete dah. Hebat kau orang. Ada dah complete dah. Terbaik dah. Hamster cuba jawab soalan. Okey. Apa jawapannya? Quiz apa ni? Quiz web service you create fine with just a few clicks. What is? Apa dia? Quiz game story. Apa game story ke quiz escape room ke? Lasar dia. Cuba. Okey, bila awak dapat lepas ni insya-Allah awak akan boleh pergi ke sini. Ke teleport Okey, baik. So insya-Allah waktu azan dah Isyak. Jadi saya berhenti sampai sini je. Siapa nak main game tu teruskan main game, tak ada masalah. So insya-Allah jangan lupa kita main-main belajar. Okay, so insya-Allah nanti habis bab 1 dan saya akan buat soalan macam lagi lah. Mungkin akan pergi ke makmal ke pakat dengan cikgu kelas. Kita pergi terus ke makmal komputer. Kita buatlah 2-3 game. At least kita boleh nampak dia punya lebih, kalau malam ni susah sikit kan. Oh, tahniah 63 bagus. Yang Minecraft tu pelan-pelan. Saya akan kenalkan empat permainan. Satu iaitu yang ni Z quiz. Minecraft education dia payah sikit tapi tak apa. Pelan-pelan. Lepas tu background. Dan tu lagi saya lupa apa dia, Kahoot tu kan. Kahoot ke apa benda. Ada Canva education. Saya akan ajar awak buat apps. Okay, buat apps untuk memudahkan. Contoh awak dah ada semua CD mata-mata pelajaran, so kita buat dalam e-book ke apa, saya akan ajar awak insya-Allah. Okay. So ini satu kaedah sebelum terciptanya satu subjek baru teknologi pendidikan. Saya ajar awak awal-awal lagi insya-Allah. Okay, baik kelas. So dah isyak dah. Saya mohon diri, minta maaf ambil masa lama sikit. So insya-Allah yang kawan-kawan tak dapat hadir tu, kita akan cuba masuk dalam kelas. Kita akan masuk mamal komputer dan saya akan ajarlah. Biasanya mungkin selepas habis silibus bab 1. Okay. Baik. Jumpa lagi. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Baik, sama-sama. Okay, Assalamualaikum. Baik, sama-sama. Okay, sama-sama. Alright. Okay, all the best insya-Allah. Okay, abang yang terbaik. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Okay, baik. Saya nak stop recording set.